Bangun. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, semua boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Apa Okey. rumah ni? Semua datang ke hari ni? Datang Datang. cikgu. Okey, semua sihat ke hari ni? Alhamdulillah cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu nak sebelum kita start kelas, cikgu nak kamu cek dulu persekitaran kamu ada tak sampah-sampah? Ada sampah. Ini sampah ni makan ni. Dari gua ni. Ini sampah ni. Dari gua. Ni cik. Okey, ambil sampah belakang tu ni. Ada piramid makanan. Nyam. Dah, cikgu. Okey, dah cikgu. Okey, duduk. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih Okey. cikgu. Okey. Okey, minggu lepas kita dah belajar dekat Padang kan? Okey, Betul. hari ni kita nak belajar dekat kelas pula. Okey. Macam yang kamu tengok, hari ni kita akan belajar mengenai piramid makanan. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu. Cikgu akan tunjuk dulu video dekat kamu. Oh, ada burung. Pipi. Okey, tengok dulu video ni. Lebihkan sayur dan buah-buahan. Nyanyi. Gaya hidup sihat. Tubuh badan sihat. Suku-suku separuh. suku pertama. Pilih ciri suku kedua. Separuh Buah-buahan separuh sayuran. Hey, 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 hey. Kita sihat semua. Hey, 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 hey. Sihat dan berkualiti. Hey, 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 hey. Kita sihat semua. Hey, 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 hey. Mari semua ikuti suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Suku-suku Okey, tepuk tangan. Mana sampai menyanyi? Okey. Okey, macam kamu tengok tadi, video tadi, siapa tahu apa itu piramid makanan? Berbentuk segitiga. Okey, pandai. Lagi, apa itu? Ada makanan. Ada makanan. Ada gambar makanan dalam piramid tu. Wah, pandai. Okey. Lagi, Rashid. Amirul. 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 Okey. Kali lemak ke cikgu? Lemak. Okey, lemak tu Lemak. lemak ada. Okey. Cikgu tak sabar Yang tu nak nak raya. Okey, Zamir, Ya saya. tahu tak apa itu piramid makanan? Yang saya tahu dia bentuk segitiga dan ada makanan je cikgu. Okey, betul lah tu. Okey, cikgu akan terang lebih detail apa itu piramid makanan. Okey, piramid makanan adalah sebuah carta yang memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Jadi, sebelum kita nak makan tu, kita tengok dulu piramid makanan tu. Ada tak makanan yang perlu kita ambil? Okey, macam kamu tengok tadi, dekat dalam video tadi, ada tak makanan dalam piramid makanan? Ada. Macam? Nasi. Nasi, Ayam. ayam. Daging. Okey. Buah. Buah, okey, pandai. Okey, okey, macam dalam piramid macam dalam video tadi, makanan apa yang kamu pernah makan? Ayam goreng. Ayam goreng. Lagi? Daging pelengah. Belum lagi tu, Oh, belum lagi. Hamid. Nasi ke? Nasi. Tadi macam ada apa? Buah-buahan. Ada sayuran. Sayuran. Okey, pandai. Okey. Seterusnya, cikgu akan terang sedikit dalam piramid makanan.
Okey, ni adalah piramid makanan Malaysia yang terbaru iaitu 2020. Okey, ni adalah panduan pengambilan makanan harian kita. Okey, dalam piramid makanan kita akan start daripada bawah iaitu ada vitamin dan mineral iaitu ada sayur, buah-buahan. Okey, untuk sayur-sayuran kita perlu ambil 3 sahajan sehari. Lebih daripada 3 sahajan sehari. Okey, untuk buah-buahan kita perlu ambil 2 sahajan sehari. Okey. Siapa suka makan sayur? Saya Saya juga. tak makan cikgu, Man tak makan sayur. Mana tak makan cikgu? Kalau Konsisten. Man tak makan sayur, boleh ambil Buah-buahan. buah-buahan. Tak Suka makan kan? lah. Suka kan makan buah-buahan? Durian ke? Durian apa tengok cikgu? Durian boleh, tapi jangan ambil terlalu banyak, nanti panas. Luman Nanti demam pula. makan sebiji. Ah, tak boleh Luman macam suka tu. makan tempoyak. Tempoyak kira sayur ke? Ulas. Tempoyak tu dikira sebagai makanan dah disejuk Proses. beku. Itu macam tak bagus sangat. Oh, iya ke? Kita kena ambil makanan yang fresh. Okey. Hari tu makan aku tempoyak bawa patin. tempoyak ikan patin kat Juga sekolah. sedapnya. Tapi dalam tempoyak tu ada timun. Ada timun pula. Sayur kan? Sayur. Ah. Boleh je kan? Boleh je. Kita ada timun, sayur. Okey. Yang kedua, peringkat kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri daripada nasi, bijirin, mi. Okey, ini makanan yang kita perlu ambil secara kedua yang perlu kita ambil lah. Yang pertama kita perlu ambil sayur-sayuran dengan buah-buahan dulu. Lepas tu baru kita ambil nasi atau mi atau roti atau bijirin-bijirin lah. Okey, yang ketiga. Peringkat yang ketiga adalah yang ketiga adalah protein iaitu terdiri daripada susu, protein iaitu kita perlu ambil 2 sahajan sehari. Dan ikan, di sebelah sana ada ikan, ayam dan kekacang iaitu 1 sahajan ikan sehari, 1 hingga 2 sahajan ayam, telur dan daging sehari dan 1 sahajan legume sehari. Okey, yang ni kita perlu ambil lah ayam sikit, ikan sikit. Lepas tu pagi-pagi kita mesti kena minum susu. Motor ke cikgu? Boleh lah asalkan minum susu. Okey cikgu. Untuk semangat ke sekolah. Yeah. Tak adalah nanti masuk-masuk kelas dah lapar. Ngantuk. Ngantuk, tak bersemangat. Lumayan cikgu. Saya semangat. Dia minum kan? Bisa minum. Melangkah lebih jauh. Okey, yang keempat dia ada lemak iaitu terdiri daripada minyak, gula dan garam. Okey, untuk yang atas sekali ni kita kena kurangkan sikit, jangan ambil terlalu banyak. Sebab apa? Tak boleh ambil terlalu banyak macam gula-gula. Garam. Ada Nanti garam. gigi rongak cikgu. Nanti kalau ambil coklat banyak nanti gigi Darah dah tinggi ronggak. cikgu. Kecil-kecil nanti dah ada darah tinggi, kecil manis. Kan dah masuk hospital dah tak boleh datang ke sekolah. Okey. Okey, dalam piramid makanan juga kita perlu masukkan pengambilan air kosong iaitu 6 hingga ke 8 gelas sehari. Air tu penting untuk badan kita mengelakkan hidrasi. Hidrasi tu apa cikgu? Kiranya badan kita kalau kurang air, badan Dehidrasi. dehidrasi. Betul, pandai Zamir. Okey. Saya Okey. baca. Bijak. Ya, bijak. Dapat nombor 1. Okey. Cuba keterangan satu-satu. Okey, aras pertama adalah tadi vitamin Vitamin dan dan mineral. mineral. Vitamin dan mineral ni adalah kita perlu mengambil dengan jumlah yang paling banyak sekali, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Okey. Sayur-sayuran dan buah-buahan ni membantu menguatkan sistem pertahanan dan imunisasi tubuh badan. Jadi kalau ambil banyak, tak adalah badan kita sakit. Okey. Seterusnya, aras yang kedua adalah karbohidrat. Itu kita perlu ambil dengan jumlah yang banyak. Tadi Sangat banyak. sangat banyak, ini banyak. Okey. Okey, fungsi dia adalah untuk membantu membekalkan tenaga. Kalau kita tak ambil tak ada tenaga cikgu. Kuranglah tenaga kita. Kita kena cukupkan makanan dalam
pinggan Pinggan kita. kita tu betul. Okey, yang ketiga adalah protein. Protein. Okey, protein ni perlu mengambil dengan jumlah yang sedikit. Roti. Sedikit je. Ada sedikit je cikgu. Amira beli Untuk ayam goreng je membantu tu. pembesaran dan kekuatan tulang. Kiranya kita ambil tadi sayur banyak, lepas tu ambil nasi sikit, lepas tu ikan ayam sikit, lepas tu cukuplah, lengkaplah kita punya pinggan Seimbang. seimbang lah makanan kita tu. Okey, untuk protein ni adalah untuk membantu pembesaran dan kekuatan tulang. Okey. Seterusnya adalah Macam Kuman ni. itulah dia perlu ambil protein banyak sikit. Protein. Okey. Okey. Protein. Okey, yang aras yang keempat adalah lemak. Lemak. Okey, lemak terdiri daripada perlu mengambil dengan jumlah yang sangat sedikit sebab apa? Nanti Bahaya. gemuk. Bahaya, tapi Bahaya. lemak ni pun penting sebagai penebat Haba. menghalang haba keluar daripada badan kita. Kalau kita tak ada lemak nanti Sejuk. sejuk sangat pula. Tapi kita perlu ambil dengan jumlah macam gula garam tu kita perlu mengambil dengan jumlah yang sedikit untuk mengelakkan kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Okey. Berdasarkan kamu tengok tadi, cikgu nak kamu buat piramid makanan. Cikgu ada sediakan piramid makanan dalam kertas ni. Okey, 1/3 orang. Cikgu nak kamu letak. Cikgu akan bagi gambar dekat kamu. Kamu letak dekat piramid makanan ni. Ikut kumpulan dia je Untuk tu. kumpulan dia. Okey, sekejap saya bagi gambar. Okey. Saya nak tengok kamu faham tak apa yang cikgu mengajar tadi. Okey, nak? Ni gam. Okey, ambil kongsi gam. Kuman dah mau buat lah. Ya, awak susah, awak susah. Tengok, tengok. Macam pandai. Awak susah. Ni apa ni, garam ke gula? Ni garam. Saya rasa boleh. Sabar. Ni ayam. Ayam kat mana? Ni ayam tadi yang membantu kekuatan tulang. Betul. Tulang kat mana? Tulang. Okey, kat mana? Kat mana vitamin dan Ni mineral? apa? Itu coklat. Wah. Gula-gula. Kat sini boleh. Tu apa lagi? Ni gandum. Tu Gandum. gandum bukan. Ni apa ibu saya selalu buat koktel. Wih, sedapnya koktel. Semalam sampai buat sedap. Sedap betul, aku sedap. Sampai bawa balik bekas. Ada pun dapat kat saya. Semalam buat apa? Makan iftar ke? Dia saya nampak ayah story Zamir. Hmm. Dia Tolong makan ayah koktel. Sedap cikgu. Semalam buka garam banyak. Kenapa makan garam banyak? Kena kurangkan lah Tertumpah sikit. agak ada. Dia tumpah. Oh, dia tinggi ke? Apa semua tak pegang sendiri? Amirul, kamu tak mau bantu pun. Faham tak apa Amirul. yang cikgu ajar tadi? Saya tak. Ni ayam Mr. P. Cikgu tak muat. Tak apa, kamu Waki lekat kat mana, mengikut Waki? aras. Tak mau Bukan kamu tak. ni roti lah, roti kat atas. Itu roti. Luman. Awak Tadi nampak Kat mana? sini. Kat mana tempat roti? Roti kat sini. Kan? Kat sini Ah, tu betul. kat mana? Yang ketiga. Gam. Nak gam. Gam tu. Yang terbalik roti. Cikgu bagi suruh kongsi gam. Kongsi. Oh, awak semua tak dapat gam. Tak apa. Kenapa tak minta? Beri mesti. Berkongsi lah, ada gam. Air. Air kat atas kan? Bukan bukan. Ni Awak aku nak ni makan nyam 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 nyam. Ini bukan puzzle. Saya tengah haus ni awak. Air boleh. Dia makan pun. Ni saya. Wow. Nah, awak gam. Bagus Ilya, susun. Awak nampak macam tenang je. Lalu tenang. Okay, cepat. Cikgu, dia main gunting. Jangan gunting, dia bahaya. Cikgu tak suruh bola gunting. Boleh ni. Tak buat Tak buat yang tak muat tu. Makan.
Tak muat simpan kopi Air dalam poket. Letak air. Kalau lapar boleh makan. Dia letak minum ke? Cikgu dia suka minum air gas, cikgu. Selalu saya nampak dia minum dia bawa air Red Bull. Red Bull? Red Bull boleh minum ke cikgu? Yang tu kamu kena kurangkan lah. Kalau hari-hari kau makan nanti, kesian buah pinggang kamu. Rosak. Betul. Tak sempat nak tua Tapi dah dia rosak. selalu minum. Balik je sekolah, Patutlah, naik basikal je beli. janganlah. Jangan minum terlalu banyak. Dah habis Red Bull dia ni pula es krim pop. Wow, kan? Tak baik. Bila saya minta dia tak nak bagi. Orang boleh potong dua, boleh bagi orang lain. Oh, tak Dia nak makan tunjuk semua. orang. Makan semua. Berkongsi Kalau dia punya kek. Tak bagi seorang dia dapat Bagi seorang. Itu dia makan lollipop kan? Cakap je lah kena pun. Oh. Kadang dia beli aiskrim butterfly tu. Juga, lepas tu tak kepo. Lepas tu tak. dia makan kepo. dua-dua Lepas tu dah dia mulut order macam lagi tu. kita orang. Macam tu. Okey, lepas ni kena kurangkan. Tak elok makan aiskrim banyak. Tapi kan cikgu dia kurus je. Ha. Baik cikgu. Oh, dia kurus je. Selalu orang makan yang manis-manis ni badan dia besar kan? Saya ke? Tak cakap saya. Awak shaming ke? Kadang mereka makan. Kan tadi kan dapat penyakit kalau makan lemak banyak. Oh. Awak shaming saya ni. Siap dah ke Zami? Dah siap. Okey. Okey. Wow, Okey, cantiknya. Zami duduk sini. No. Tunjuk. Bijak. Zamin. Okey, kamu tengok. Kumpulan Zami betul tak dia buat piramid makanan? Lumayan tengok dapat. Kat bawah dia ada buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, betul. Yang kedua dia ada karbohidrat. Dia ada roti Roti. dengan biji Biji rib. rib, betul. Okey, peringkat ketiga dia ada protein iaitu Daging, Daging. ikan, susu, ayam, Okey, peringkat ketiga dia ada minyak, dia ada apa peringkat ketiga? Empat. lemak. Okey, lemak ni ada apa? minyak, garam, Oh, garam. jeli. Apa tu? Gula-gula. Gula. Okey, lepas tu Garam ni. Garam. ha, Santan. garam dengan gula. Oh, garam Okey. gula. Ni aiskrim. Okey, Aiskrim. lepas tu ada Air mineral. air. Okey, betul. Tepuk tangan dekat kumpulan Zami. Okey, lepas tu pula. Salah cikgu, air dia kat bawah. Okey, kamu tengok. Okey, kat bawah dia ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Lepas tu, peringkat kedua dia ada roti dengan biji rib, betul. Peringkat ketiga dia ada Daging. daging, ayam dengan susu. Peringkat keempat lemak dia ada gula dengan minyak. Okey, betul, tepuk tangan. Kamu dah faham lah apa yang cikgu ajar tadi. Betul. Okey, seterusnya kita ada cikgu ada buat Mainan. Hadiah. teka silang kata. Yeay. Okey, cikgu nak kamu buat teka silang kata. I tak buat grup kumpulan. Okey, kamu buat. Kamu buat dulu. Okey. Tak ada pen lagi. Cikgu. Nak pen tak? Buat ambil. Nak pen? Jangan saya ambil. Apa tak bawa? Siapa suruh tak bawa? Dia tertinggal dekat rumah nenek. Lepas tu nenek awak belajar ke? Ya. Okey, buat dulu. Buat dulu ni Buat, teka buat. silang kata yang cikgu bagi. Ilya ni Okey, Sama cuba teka betul. ini apa? budak kecil. Ha. Start daripada C. Labu. Lomba. Ini apa, ini apa? Labi. Lah. La 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 la. Bubu. Ni BYM. Buayam. Apa tu? Bayam. Bayam. Timun. Oh ya, apa Oh, ni? lajunya. Tomato. Maya. InsyaAllah. Cikgu dia main-main ni. Ya. Cikgu. Kamu bermain banyak lah dalam kelas cikgu. Tomato. Dah. Dah siap. Okey, dah. Ha. Ni, tengok Bijak kumpulan. ni awak. Awak ni sabarlah. Raju je buat. Timung. Dia tidur buku. Timun dia bukan tebikai ke cikgu? Dia bukan bulat besar ke? Timun Cino. Kat sini lain. Okey, tak apa. Yang tu timun. Ni bandar. Inti. Cikgu nak Belajar. tulis nama kat mana? Tulis dekat atas tu.
Selah ke cikgu? Cikgu nak seorang-seorang jawab. Tekas hilang kata. Okay, dah cikgu. Okey, semua dah siap? Dah. Ready? Dah. Okey. Tu. Okey. Sign. Cik, tengok kat sini. Okey, kat sini apa? Start daripada huruf C. Chili. Okey, ni start daripada L. Labu. Okey, yang ni B. Bayam. Pandai. Yang ni? Tomato. Okey. Yang ni? Timun. Yang ni? Lobak. Ini start. Bendy. Okey, pandai. Tepuk tangan dekat sendiri. Okey. Seterusnya, maknanya kamu dah faham lah apa yang cikgu ajar hari ni. Faham, cikgu. Okey, kita akan buat kuis menarik. Okey. Soalan cikgu. Okey, yang pertama kita akan apa itu? Sekejap. Okey, kat sini je lah. Apakah fungsi piramid makanan? Zamir, seorang. Cikgu, saya nak dengar suara. Tadi tu sebab Okey. tadi ada lagu. Apakah fungsi piramid makanan? Saya jawab ya cikgu. Ha. Zamir. Si lah, si. Fungsi piramid makanan. A. Panduan makanan. A. Panduan. B. Senarai makanan. C. Yang mana? Yang mana satu? C. Apakah fungsi piramid makanan tadi cikgu ajar? D jawapan. D jawapan dia. D. Salah. Salah, Zamir. Siapa nombor dia? So tak masalah. Ada janji. Janji. Pilih Ayo, jawapan yo. yang betul, Zamir. Okey. Zamir. Jawab King Bell. Cikgu. Saya Saya lock lock ke? Okey, betul? Betul tak kita tengok? Okey, pandai. Okey, yang kedua. Kumpulan makanan manakah yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak? Ha, yang mana satu? Banyak. Lia. Banyak. B. Yang mana ke? Tapi dia cakap banyak, bukan Kuantiti sangat yang banyak. Ya, betul. Karbohidrat. Karbohidrat. Tengok betul ke tak? Apa lawan ni? Salah. Tapi dia kata ikan banyak. Si. Okey, yang ketiga. Soalan 3. Contoh makanan dalam kumpulan. Karbohidrat. Okey, Waki. Ya saya. Tahu. Apakah contoh Apakah makanan? contoh makanan dalam kumpulan karbohidrat? Ya. A cikgu, saya jawab A. Kamu yakin? Kamu saya yakin ni jawapan Kamu- saya. Kamu dah saya. Okey, A. Betul. Okey, yang keempat. 4. Antara berikut. Yang manakah makanan yang termasuk dalam kumpulan protein? Yang mana satu dalam kumpulan protein? B cikgu. Lukman. B. B. B jawab hijau. Hijau je. Hijau B Okey. Soalan 5. Kashif. Makanan Amirul. Okey, Amirul. makan dalam kuantiti Asyik yang kan manja ke? Panja. Asyik. Dah saya baca balik cikgu boleh? Dalam piramid makanan, makanan dalam kumpulan lemak perlu dimakan dalam kuantiti Yang apa? Kumpulan lemak. B cikgu. B. Okey, sekejap cikgu tengok. Betul ke tak? Janji. Oh, janji. Okey, yang mana satu jawapan dia? Mestilah saya sedikit cikgu. C cikgu jawapan dia. Kalau lemak kena makan Ada sedikit. sedikit. Betul. Okey, yang keenam. piramid makanan terdiri daripada beberapa peringkat. Okey, Yana. Belum lagi kan jawab? Oh. Mana ada jawapan? D cikgu. D. Okey. Kamu jawab fikir. Banyak nombor. Betul.
Selepas cikgu tengok apa yang kamu jawab tadi, kamu buat piramid makanan, kamu buat terkesilang kata, kamu buat sangat baik, kamu faham apa yang cikgu mengajar hari ini. Faham, Okey. cikgu. Sebelum tu cikgu nak kamu tengok dulu video cikgu. Need for speed underground. Okey. Oh, jangan nak tengok game cikgu. Ada banyak cara nak makan buah dan sayur. Buah-buahan, sayur-sayuran, banyak pilihan, Wah sedapnya. Boleh buat jus, bisa gantikan tomat-tomat yang berkhasiat. Lebihkan makan buah dan sayur sempatan. Lebihkan makan buah dan sayur sempatan. Jom makan buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan. Alright. Aiskrim, veggie pizza dan macam-macam lagi. Bila makan buah dan sayur, badan kita jadi sihat dan kuat. Alhamdulillah. Okey, sebelum Jom makan tu buah. cikgu nak tahu dulu. Cikgu nak ingatkan kamu balik. Okey, dalam piramid makanan kita ada berapa peringkat tadi? Ada 4 cikgu. Okey, 4. Yang bawah, yang pertama adalah apa? Yang bawah Vitamin. vitamin mineral. Mineral. Itu terdiri daripada Sayur. peringkat kedua terdiri daripada Karbohidrat. terdiri daripada makanan dia. Biji Giring, Nasi. roti, Roti. mie, spaghetti, bihun. Okey, ketiau. peringkat ketiga Peringkat ketiga, Adalah tanusu, Protein. protein. Protein tu ada apa dalam tu? daging, Kacang. Ayam. susu, Susu. cheese. Cheese. Okey, peringkat keempat ada apa tadi? Garam. Okey, garam. Okey, kalau peringkat keempat tu kita kena makan dalam kuantiti yang Paling sebab sikit. apa? Sebab tak bagus. Tak bagus. Banyak penyakit. Banyak penyakit. Okey. Okey. Untuk hari ni, cikgu nak mengucapkan tahniahlah dekat kamu semua sebab kamu berjaya menghabiskan tajuk kita pada hari ini iaitu piramid makanan. Kamu semua pun bagus buat terkesilang kata, buat piramid makanan. Kamu bekerjasama dalam membuat ulang kaji pada hari ini. Okey. Itu sahaja pada hari ini. Cikgu nak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bismillah. Apa itu piramid makanan? Ia merupakan
Ini sila tekan pada lebihkan sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa bersenam. Betul-betul-betul. Mari amalkan gaya hidup sihat dengan makan makanan yang berkhasiat. Baru tubuh badan sihat. Suku-suku separuh. Suku pertama, Badan nasi roti bicirin. suku kedua, Ikan, daging, ayam, kekacang. separuh buah-buahan, separuh sayuran. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Sihatan berkualiti. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Mari semua ikuti suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Jom, hurrah, hooray! Lompat sekata, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah Lili, cepat. Marilah bangun pagi-pagi. Kalau kita malas pagi, malas bangun pagi. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Nanti kita rugi. Lompat sekata, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. soalan 1. Apakah fungsi piramid makanan? Soalan 2. Kumpulan makanan manakah yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak? Soalan 3. Apakah contoh makanan dalam kumpulan karbohidrat? Soalan 4. Antara berikut, yang manakah makanan yang termasuk dalam kumpulan protein? Soalan 5. Dalam piramid makanan, makanan dalam kumpulan lemak perlu dimakan dalam kuantiti yang... Soalan 6. Piramid makanan terdiri daripada beberapa peringkat. Soalan 7. Apakah fungsi utama vitamin dalam badan kita? Soalan 8. Makanan manakah yang tergolong dalam kumpulan makanan yang perlu diambil sedikit sahaja? Soalan 9. Berikan contoh makanan yang tidak sihat. Soalan 10. Berikan contoh makanan yang sihat. Betul-betul-betul.